Walaupun sekarang ni aku ada dalam kereta, tapi aku nak beritahu kat korang kenapa korang kena pakai glove masa tengah bawa motor. Yang pertama, untuk safety. Okey, katalah, okey lah, ni tak jauh lah, katalah korang bawa motor dan korang jatuh ke apa ke kan. Dengan adanya glove ni akan protect korang punya tangan. Kat sini pun dia protect, dekat bahagian sini pun dia protect juga. So, tak adalah banyak sangat luka-luka yang akan kena dekat tangan korang. Sebab aku pernah ada histori jatuh motor dan luka kat bahagian aku punya sini. Masa tu aku tak pakai glove, jadi memang luka lah kan. So, dengan adanya glove ni akan membuatkan kurang korang punya kecederaan kalau terjadi apa-apa. Okey, yang keduanya adalah kerana untuk bergaya lah. Cerita dia bergaya lah kan. So, bila pakai motor, ada pakai glove, memang nampak lebih bergaya lagi. Okey, ini adalah sarung tangan daripada NJX yang memang korang kena dapatkan. Lagi-lagi untuk korang yang tak suka pakai full glove tu kan, pakai dia half glove macam ni memang sangat sedap. Dekat atas ni dia ada knuckle. Jadi kalau korang jatuh ke apa benda kan, dia akan protect korang punya segala tulang-tulang dekat atas ni. Dan juga kat bahagian bawah ni dia ada padding yang sangat tebal untuk protect korang punya tapak tangan. Lepas tu kat bahagian sini dia ada juga satu grip. Grip ni untuk memudahkan korang pegang handle motor korang. Jadi kalau korang nak pulas throttle tu kan, korang tak payah nak pegang kuat-kuat. Throttle motor tu korang boleh pegang biasa-biasa je dan korang pulas dan memang dia ikut sebab dia grip kat sini. Okey. Lepas tu korang juga boleh adjust dia punya adjuster ni pakai velcro. So kalau korang nak ketat pun boleh tarik kuat-kuat. Kalau korang nak longgar, korang boleh lepaskan dia macam ni. Ikutlah mana-mana kesesuaian yang korang suka pakai. Okey. Yang aku ambil ni saiz M untuk tangan aku. Korang boleh tengok dalam link kat bawah macam mana cara-cara nak pilih saiz. Yang penting korang kena dapatkan satu untuk korang pakai masa bawa motor. Ada juga warna yang lawa-lawa tau. Macam warna hijau ni, warna merah ke warna hitam ke. Aku ambil warna hijau sebab nampak sangat lawa. Untuk aku lah. Tak tahulah untuk korang kan. Korang suka warna merah, ambil lah warna merah. Kalau tak suka warna yang menyelah, ambil warna hitam terus. Okay? Yang penting pakai glove masa bawa motor.